إن الحمد لله وعد عباده المؤمنين بالنصر والتمكين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan sidang hadirin sekalian, marilah bersama-sama memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita melaksanakan segala titah perintahnya serta menjauhi segala larangan dan tegahannya. Mimbar menyeru agar sama-samalah kita memelihara diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan akidah dan ibadah kita, di sepanjang memperkukuhkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam kalangan hamba-Nya yang memperolehi keredaan serta merasai kesejahteraan hidup di dunia, seterusnya menikmati makna kebahagiaan yang hakiki di akhirat yang kekal abadi. Mimbar pada minggu ini akan membicarakan khutbah bertajuk Tepati Janjimu. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji merupakan suatu perkara yang amat penting dalam ajaran Islam. Menepati janji itu adalah suatu tuntutan syarak dan ianya akan dipertanggungjawabkan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awfu bil 'ahd innal 'ahda kana mas'ula. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik, yakni untuk mengawal dan mengembangkannya sehingga ia baligh, yakni dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri. Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah dan dengan manusia. Sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya nanti. Sifat amanah dan menepati janji adalah antara akhlak terpuji yang menandakan ciri keimanan diri seseorang Muslim sejati. Sebaliknya, tidak menepati janji dan mengkhianati pula merupakan tanda merosotnya keimanan seseorang dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengingatkan kita supaya mana-mana janji yang dibuat hendaklah ditepati dan disempurnakan sebagaimana perjanjian tersebut, kerana ia adalah tanda dan ciri individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, perjanjian adalah suatu amanah yang wajib dilaksanakan dan ia tidak boleh dipandang ringan atau tidak dipedulikan. Ini kerana perbuatan tidak menepati janji atau meringan-ringankannya adalah dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah pelakunya tergolong dalam kelompok orang-orang munafiqun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa
wa idza tumina khan. Maksudnya, ciri-ciri orang munafik itu 3. Apabila dia bercakap, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia memungkiri janjinya. Dan apabila dia diberikan amanah, dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Andai ciri ini ada pada diri kita, ayo dan segeralah kita insafi dan segera bertaubat, kerana golongan munafikun itu adalah golongan yang sangat keji dan balasannya pula amat berat di akhirat kelak. Celaan ini Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan di dalam Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Nisa ayat 145 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terbawah sekali daripada lapisan-lapisan dalam neraka, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya At-Tafsirul Munir menukilkan dengan berkata, janji adalah satu sifat yang terpuji. Menyalahi janji adalah satu sifat khianat dan nifaq. Meleraikan perjanjian yang telah dibuat merupakan sikap yang boleh menyebabkan hilangnya kepercayaan. Maka secara syarak wajib untuk menepati janji. Sesiapa yang menyalahi dan tidak menepati janji yang telah dilakukan, sebenarnya dia telah melakukan maksiat dan dosa. Oleh kerana perjanjian itu adalah suatu amanah yang besar, dan memungkirinya pula merupakan satu dosa dan ciri orang munafik, syariat Islam telah menggariskan beberapa adab dan kaedah yang sewajarnya dijadikan panduan apabila ingin memeterai sesuatu perjanjian. Pertama, janji yang telah dimeterai adalah menurut kehendak syarak. Kedua, meyakini janji yang dibuat itu dapat ditunaikan dengan sempurna. Ketiga, janji yang dibuat bukanlah untuk mengkhianati seseorang. Dan yang keempat, melafazkan kalimah insya-Allah yang membawa maksud mudah-mudahan diizinkan Allah apabila membuat sebarang janji. Sidang Jumaat sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa semua perkara yang bakal berlaku adalah menurut kehendak dan keputusannya. Oleh itu, setiap manusia hendaklah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memudah dan menyempurnakan urusan yang berkaitan dengan janji mereka, dan diarahkan supaya dijadikan pergantungan harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Maksudnya, dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan bahawa aku akan melakukan yang demikian itu, kemudian nanti melainkan hendaklah disertakan dengan berkata insya-Allah. Dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Namun realiti yang berlaku pada hari ini, perkataan insya-Allah yang mulia itu telah disalahgunakan bagi tidak memenuhi janji oleh sebahagian daripada kita. Sebenarnya lafaz insya-Allah bertujuan menyatakan keazaman dan kesungguhan dalam menunaikan janji dengan sebaik yang mungkin, bukan untuk dijadikan alasan. Para hadirin sidang pendengar sekalian, mimbar ingin menarik perhatian kita semua
Setiap daripada kita seringkali mendengar tentang ungkapan janji Melayu. Biasanya ungkapan ini membawa kepada maksud dan naratif yang negatif, iaitu janji yang tidak ditepati. Mengapakah terjadi sedemikian? Apakah benar masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang tidak suka menepati janji? Sehubungan dengan itu, pepatah Melayu yang mengatakan bagai menanam tebu di tepi bibir, hendaklah diambil perhatian, kerana ia merujuk kepada orang yang suka menabur janji tetapi tidak suka menunaikannya. Terdapat dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini individu yang menabur janji serta mengungkapkan janji, namun persoalannya sejauh manakah janji yang telah dibuat itu ditepati? Apatah lagi sebagai seorang Muslim yang dididik dengan ajaran Islam yang murni, sememangnya sudah dimaklumi bahawa memungkiri janji merupakan suatu dosa yang besar, dan perbuatan itu bukan sahaja akan menghakis adat budaya Melayu, tetapi juga mencemar kesucian dan kesyumulan ajaran Islam. Justru, ingatlah wahai semua saudaraku muslimin, Islam sangat mengambil berat mengenai janji. Justru, berhati-hatilah sebelum berjanji dan jadikanlah perkataan insya-Allah itu sebagai azam yang kuat ke arah menyempurnakan dan menunaikan janji yang dijanjikan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang bertakwa dan penuh amanah, bukannya orang yang memungkiri janji yang tergolong dalam kalangan orang munafik. Sikap mungkir janji boleh merosakkan kepercayaan dan menjejaskan hubungan sesama manusia. Sebaliknya, menepati janji menguatkan kepercayaan, melahirkan rasa hormat dan membina ukhuwah. Inilah tanda mukmin sejati yang menjaga amanah. Mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah kita merenung dan mengambil pedoman daripada surah As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak lakukan? Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وعلى وعلى وتقبل وبارك في جلال وكمالات العباد القربان القاسم عن سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه وولي عهده دنيا رمت مليا تنكو شرف الدين بدلي شاه ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.